Pernah tak lutut anda berbunyi klik bila bangun dari duduk ataupun rasa sendi ketat waktu pagi? Ramai anggap itu perkara biasa sebab dah berumur. Tapi sebenarnya, itu boleh jadi tanda osteoarthritis, iaitu masalah lutut paling kerap berlaku di Malaysia, terutamanya dalam kalangan wanita dan warga emas. Osteoarthritis ialah penyakit haus sendi. Ia berlaku bila tulang rawan yang melindungi hujung tulang di dalam lutut semakin nipis ataupun rosak. Geseran inilah yang menyebabkan rasa sakit, bengkak dan kekakuan pada sendi lutut. Masalah ini bukan hanya berlaku pada orang tua. Antara golongan yang berisiko tinggi termasuk wanita yang berusia lebih 40 tahun, individu yang berat badan berlebihan, mereka yang banyak berdiri atau berjalan dalam pekerjaan dan mereka yang pernah alami kecederaan lutut sebelum ini. Kalau anda rasa lutut sering sakit bila berjalan atau turun tangga, itu tanda awal yang patut diberi perhatian. Antara tanda-tanda utama osteoarthritis lutut ialah rasa sakit bila mula bergerak ataupun selepas duduk lama. Lutut rasa ketat atau berat waktu pagi, bengkak di sekitar sendi dan bunyi klik atau crack bila lutut dibengkokkan, sukar nak berdiri, solat ataupun menaiki tangga, dan kadang-kadang pesakit rasa lutut terkunci ataupun boleh dilipat atau diluruskan sepenuhnya. Itulah tanda sendi dah mula rosak. Kalau osteoarthritis tak dirawat, keadaan lutut akan terus merosot dan tulang rawan akan makin menipis, menyebabkan bentuk lutut berubah, ada yang mula jalan tempang ataupun tak boleh berdiri lama. Dalam kes teruk, pesakit mungkin perlukan pembedahan ganti sendi lutut ataupun knee replacement untuk kembali bergerak dengan normal. Tapi berita baiknya, osteoarthritis boleh dikawal. Antara langkah yang boleh diambil, kawal berat badan supaya tekanan pada lutut berkurang, lakukan senaman ringan seperti berenang ataupun brisk walk, ambil ubat anti radang dan suplemen sendi atas nasihat doktor, dan buat pemeriksaan X-ray lutut untuk nilai tahap kerosakan sendi. Rawatan awal boleh bantu elakkan kerosakan yang lebih teruk. Kesimpulannya, osteoarthritis bukan sekadar sakit biasa. Ia penyakit haus sendi yang boleh menjejaskan kualiti hidup kalau dibiarkan. Kalau anda kerap rasa sakit lutut, jangan tunggu sampai tak boleh berjalan. Datang buat pemeriksaan percuma X-ray lutut di Klinik Ikram kerana rawatan awal boleh bantu anda untuk kekal aktif tanpa rasa sakit.